Selamat datang, selamat kembali ke rancangan di Go Fox Podcast. Yes, akhirnya kita dah bersama Wan and Zal. Akhirnya Wan Enzal, apa khabar Wan Enzal? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dah last week Last week of Raya Last week of Raya, betul. Masya Allah. Tapi bila hari ni kita release podcast, teks semua dah declare belum? Oi, belum. Belum. Boleh kena jail lah kau. Kau masuk jail Besok last day kan? Jail. Kau nak jail? Today yang kita rekod ni kira the last day lah. Acap cakap. Dia dah cakap dengan aku, siapa yang tak itu boleh kena jail loh. Aku dah siul loh. Biar betul sah ni. Aku kan ada send message lah, aku screenshot kan. Ya. Up to 5,000 or jail. Aku sendiri dah sure lah, biar betul aku nak kena jail Di sini di mana diorang buat, orang-orang government ni buat duit. Yalah. Dan rightfully kalau boleh kau declare kau punya income kan flexible sikit lah. Jangan macam 10,000. Tak ada perangai, jangan paci-paci Ali. Jangan paci je dia. Lagi Nanti nak ambil loan pun susah. Kalau lagi 9 tahun. Kalau murah rendah sangat nanti ambil loan pun susah. tapi lah. Yelah. Faham. Kau ni dah nak election ni macam lain Ali. Of course lah. Dia punya pakcik mode dah keluar lah election. Aku dah ada kaya orang gini lah Zal. Kau choose siapa ni sebenarnya? Kau choose siapa? Kau PAP kan? BP Deal. Kiat Hong MP siapa? MP okay. Zulkarnain. Nampak baik. Tak ada lah, lu Brickland lah bro. Brickland lain. Brickland. Dia bukan Brickland tau. Cik Lan lah. Yalah, Cik Lan area lah. Ya. Okay, ya, kena declare lah kalau siapa self-employed. Betul. So bagaimana? Korang ada last ni selalunya Aidil cakap korang boleh selalunya pakcik-pakcik akan buka open house. Korang ada bikin open house ke? Tak. Oh ya. Aku close house. One aja open house. One saja. Aku tengok Wan dia selalu every year aku rasa dia ada buat open house. Betul. Faizal je yang kurang. Participate sikit Azal. Lokit rumah. Tak participate. Lokit rumah. Tak lah, pasal rumah aku kecil je lah. So rumah kita pun kecil lah. tak, rumah kau besar Cap. Sama-sama lah kecil. Ada nanti evidence keluar nanti. Yes. Nanti kita boleh nampak. Rumah macam memang besar. Boleh buat starfish Ali. Boleh starfish. Masya-Allah. Ada kapal terbang lagi Betul. Tapi kenapa tak nak Tinggal lagi tak continue. Tak boleh skip Tak aku entah kau memang suka macam tak suka dia punya kira time dah habis tapi kau nak kena cuci ni semua tak lah, anyway nowadays mana ada cuci ke apa semua. Kebanyakan semua like macam catering apa. Betul lah orang datang ambil semua clear apa. Ya, senang Cuma like aku rasa like macam I don't know, maybe busy Tak kasi alasan busy dengan kerja Ya, pasal Wan boleh buat takkan kau nak cakap Betul. busy. Wan Enzal apa? Okay, kira dah lari No, betul. Actually aku dah niat aku nak bikin. Tapi aku nak bikin tu on the same day sama dengan Wan nak bikin. Oh. So Clash. That's a good reason. So if kalau dia dah buat, Yeah. nanti kalau aku tak tanggung rumah dia, dia kecil hati. Betul. So cannot. So aku have to sacrifice and then aku terpaksa datang rumah dia. Betul lah Azal. Betul lah. Kau seorang sahabat yang baik lah. Have to lah. Brotherhood Neighborhood. Brotherhood. So jadi untuk tahun ni apa yang kau dah standby Wan? Ada lauk yang berbeza ke macam mana? Tak ada. Biasa caterer juga. Biryani, laksa, this kind of thing ya. Caterer kira the same person lah kau ambil. The same person. Nice. The same person. Oh, asal kau tak pakai Thermomix kau? Ada. Kau boleh masak Baik apa? Wan. Thermomix aku cuma setahun sekali je aku agak berabuk aku tak tahu, tak pakai. Mau bapak siap nak pakai Thermomix buat open house. Ya. Daripada semalam nak kena masak siap. Habis dah beli. Nak kena pakai apa? Alah, mahal tau. Tapi aku nak tanya, nak tanya Wan sikit pasal open house ni kenapa kita nak kena adakan open house? Okay, pada aku dah kebiasaan lah every years. Every years kalau aku memang orang tanya aku bila open house. Aku punya cousin tanya, aku punya kawan, aku punya ex-boss tanya bila open house, especially the Chinese kan. So dah macam formalities lah. It's just basically sebelum bulan puasa aku dengan aku punya wife dah plan which are the days yang nak kena ada nak buat open house lah. So we plan everything lah. So every year must have lah. Orang dah tanya. But normally siapa yang kau orang jemput? Close friends. Okay. Cuma malam after 8 baru aku punya family lah. Sebab kita party after 8. Oh, party. Party kecoh. Dahsyat So petang sama sampai sebelum pukul 8 kan. So friends, colleagues ataupun associates atau aku punya partner Faizal ni kan. So okay lah. So I have to sacrifice myself. Ini kalau kau tak datang kita dah buat Azal. Habis. Dah tak buat open house. Kau datang Wan yang open house. Betul. Kau tak kena update kita tau Wan. Dia datang ke tidak Wan? Bobecau sana ni. Aku tengok kau macam dah tak meriah lagi ya. Kenapa Cap? Letak lagu raya pun suara pun tak meriah
Patutnya dengar lagu raya je hype suara. Ini tetap sama juga. Apa kejadian? Relax lah Faizal. Relax lah. Maybe pasal cuaca lah. Cuaca yang panas hari ni. Bahang bilik ni Cap. Betul. Baru on lah aircon dia. So macam mana untuk hari raya ni? Dah yang minggu ketiga Minggu ketiga kan? Klien respon ke ada ke macam mana? Update sikit lah. Alhamdulillah aku rasa lepas bulan puasa ni kita get incoming punya inquiries nak jual rumah, nak jual membeli lah. Faham. So it's quite healthy berbandingkan dengan a few months back. I think early this year, I think due to the market changes pasal everyone are starting to like buyers are going for buying sales of balance flat. Sales of balance. Okay. Jadi selalu ni kita macam selalu bila sales of balance flat akan keluar setiap tahun, that's where the market will start to slow down. Okay. The reason why first time buyers will be considering to go into buying of sales balance flat. Yes. Jadi resale flat dia tak nak beli. Jadi bila dia apply for sales balance flat tak dapat. Dah start rap lah. Panas lah. Panas sangat lah bilik ni. Selili awak tegak. Selili masam je. Macam orang Filipin lah. Okay, teruskan. So Sales of balance flat lah sales kebanyakan. balance flat So because of that they don't want to buy resale flat lah. So bila tak dapat sales balance flat, baru dia come back to buy resale flat. Sama dengan penjual juga when they have a flat, they also want to consider to buy resale flat. So bila dia dah apply resale flat tu tak dapat, barulah dia decided to sell their resale flat and buy the next house also a resale flat. Faham. Tapi aku nak tanya, just a curious question lah. Harga-harga macam BTO dengan balance flat ni macam mana dia punya harga? Dan makin naik ke ataupun still maintain as usual? Benda apa yang tak naik deal? Semua betul naik deal. Kena pegang je naik deal. Dah makin lucah Makin. Semakin panas makin lucah. Apa ejen ni lucah dah dia. Kau suka dah fikir otak kuning saya. Memang harga naik lah. You know, you are talking about comparison 2 years ago, 3 years ago punya BTO kan. Kalau 4-room flats, the initial stage ataupun BTO price will be 200 over 1,000. Then you are talking about sales of balance flat, which is years later, 2 years later, you know, yang bilin-bilin maybe sebatung sampah ke sebelah longkang, which people don't want, right? So the price will be 300 over 1,000. So you can see that kalau kita tengok stage kan, BTO 200 over 1,000, sales of balance flat 300 over 1,000, and resale going to be 400,000. So sekarang kalau 4-room flats, resale flats is around 500,000, right? So the BTO will be 300,000 and the sales of balance flat is around 400,000. So there will be a tiers lah. Okay. That means harga naik. Tak kisah BTO ke resale ke sales of balance, semua tengah naik. Semua tengah naik. That is the reason why for the first quarter of year 2025 a bit slow, because the first timer unable ataupun can't afford to buy a resale flat, because 4-room flats 3 bilik aja dah nak dekat setengah juta. Kalau you are talking about kalau just turn 5 years and 4-room flats is 600,000. Okay, and 5-room flat is 700 over 1,000. Ada juga Tampines, kita dengan aku dengan Faizal pernah last week or last month we close Tampines just turn 4-room flats at 740,000. Wow. So kalau first timers macam you know, fiance ataupun first timer who wants to buy the house which has lesser CPF, they are unable to buy this resale flat. So they are hoping that they can get a BTO house or sales of balance flat. Kalau tak dapat, baru di shift over to the resale flats. That's why the first 3 months quiet, because tak banyak buyer who wants to commit a resale flat. Itu sebab kadang-kadang bagi orang yang belum kahwin ni, kadang-kadang diorang have to bekerja yang ada CPF. Betul lah. So kalau korang nak dapatkan rumah idaman korang tu, contohnya 4 bilik ke 5 bilik resale flat, korang perlukan CPF yang baik lah. Penting tu CPF beli. CPF penting lah je. Kalau property apa dia panggil property tax kan, dia ikut harga rumah kan. How do they calculate property tax? Harga rumah aku tak tahu how they calculate, but somehow rather I can foresee that macam let's say 4-room flats per year is around 100 over 250. Then 5-room flats will be higher, executive will be higher. Tetapi kalau rumah kau sewakan, then the property tax will be thousands per year. Per year because you gain by renting your house, what? So definitely inland revenue will charge you on that matters. They will charge as pre-occupier rate. So kalau
normally macam 3 bulan extension kan. Kalau kita declare our seller declare to HDB and Inland Revenue that we require 3 months extension when we sell our house, they have to pay a property tax like $400 to $500 dollars. Itu 3 bulan. Berapa? Nearly to $500. Okay. So kalau you're talking about 3 months, it's nearly 500,000. So 1.5. Around 1.5 to 2,000 lah for 1 year. Around that lah. Dia every year kan? Dia every year. Tu lah. Aku baru nampak aku punya kena bayar. Alamak. Wah, tapi bila aku fikir-fikir Bukan dia selalu Januari ke bayar? Betul. Every Early of the year. Yes. Early of the year. Kira aku dah tak bayar lambat lah. Dah lambat cap. Gyro. Salah kena jail saya aku. Biar. Aku rasa gyro is better. Kadang-kadang kita dah cepat lupa jap. Betul. Biar dia potong je lah kan. But nowadays they always send SMS reminder. Jadi bila kau nampak SMS reminder, pergi bayar AXS je lah. Oh, aku tiap 3 hari tukar number. InsyaAllah. Dia pakai prepaid card ni. Syulah kau. Dahsyat je. Tapi berbual pasal sales of balance ni, kita membeli kira macam rasa mahal tau. Sales of balance Okay. Tapi menjual kira sama je terus Menjual maksudnya macam bila mana? kau nak time kau nak jual, bila dah MOP ni semua, harga akan sama ataupun ada extra sikit bila kau beli sales of balance ni? Okay, beza dia BTO dengan sales of balance flat. Bila kau beli BTO, kau akan beli daripada a very cheap price. Yes. Compared to kalau kau beli sales of balance flat, dia punya harga dah nak dekat sama par dengan resale flat. The reason why sales of balance flat kau tinggal nak tunggu lagi berapa bulan je apa? Okay. Compared to yang those yang beli BTO kena beli tunggu 4-5 tahun. So bila kau beli at the higher price, kau tak boleh samakan bila kau nak jual 5 years later akan sama dengan maybe neighbor kau yang beli BTO. So bila yang neighbor kau yang beli BTO tu dia buy at cheaper price, bila dia jual 5 years later dia punya sales proceed akan lagi tinggi. Yes. Kau punya pula akan slightly lesser. Okay. Tapi kau still masih ada untung lah pasal kau still buying a BTO flat. I mean buy a brand new flat and some more you're the first owner. Okay. Oh, lesser tu berapa banyak tu? Jauh beza dia. I give you a simplify. Kalau lah aku dengan Faizal buat calculations and the cash proceed, selalunya kalau kita go presentation, blok baru ada belakang A, B, C, D. Yes, betul. Okay, kalau aku dengan Faizal buat calculation and the cash proceed is around 200,000 to 300,000. We just want to tanya you are buying a BTO house, right? They definitely say yes. Tetapi kalau lah macam block address ABC tu dia cash proceed is only 100 over or 200 lesser, 210, 220. I just say, macam mana kurang do you buy a BTO house, sales of balance flat? Dia cakap yes. And again, kalau if let's say normal punya block, normal blocks, we do the calculation and the cash proceeds is 100 over 1,000 100 over 140, 150 or lesser than that. Adanya 80, 70 ribu. Then we ask them, is this a resale flat that you buy? They say yes. So somehow rather we can know that with the cash proceed, kita agak-agak kita tahu yang diorang apply to a sales of balance flat ataupun BTO ataupun a resale flat. Yeah. Okay, aku rasa this is a good one. Pasal kadang-kadang kita as a buyer bila kita membeli sales of balance ni, kita tak tahu tau. Takut nanti bila nak menjual tu asal sikit rasa this is important. Kau sales balance sales of cheap sale lah. Cheap sale flat lah. Rumah kau lah. Sales balance lah. Sales of balance. So bila kau apply tu, kau dapat cepat lah. Yes. Within 6 to 5 months. Okay. Aku BTO, so aku punya kalau jual alhamdulillah lah ada profit lebih lah. Boleh jual lah sekarang. Betul Betul. Aku nak calculate deal. Kau punya berapa sengkang 300,000 plus dia punya keuntungan dia. Baik deal. Baik. Apa lagi kau tunggu saya ni? Machinet lah. Machinet. Aku usually every few months nanti ada apa what do they call it? SRX value. SRX kan. So sekarang aku punya value of aku punya rumah almost 700,000 lah. High floor kan. Dekat 10. 10. Betul ke Wadenzal? 4 room flats. Okay, dia punya actually lebih. Let's say dia punya size value dalam 700, tapi Adil punya extra dalam 50,000. Pasal dia daripada common folks, so lain sikit. Ini rumah artis semua. Dia tahu. Oh, rumah artis They know this is celebrity house. The price needs to fetch 50,000 more higher. Macam-macam juga rumah acap kalau aku jual at least 700. Macam rumah acap boleh dapat 480,000. Pasal diorang tahu dia nak beli ni is celebrity. Betul. Dia nak jual 550, tapi dia dapat acap aja 70,000 discount lagi. Alhamdulillah. 480. Sebab 70,000 tu ada dia punya reason. Dah kena tahan wifi tak baik. Terbang, main apa lalu lalang. Leceh. Advantage neighbor jual telur je. Betul.
Senang buat badan Senang buat badan. Cuma disadvantage orang buang sampah sembarang. Have to lah, no choice. Tapi kena buat extra work. Jadi watcher. Leceh aja. Okay lah. Tapi Itu pun worth lah. baik-baik plus 70, terus jadi minus 90 ya. Oh, minus 90. Minus 90 je. Dia kau belum jual rumah Ali lagi. Lagi mahal. Lagi mahal saya rumah Ali. Lagi mahal. Kena buat kelakar. Kena buat Cap, dia punya walaupun sales of balance flat, tapi dia punya harga dah sama macam BTO punya owner. Yes, betul. Jadi korang nak kena psycho Ali dengan Aidil untuk buat duit lah. Aku takut Cap, tak boleh. Pasal kalau nak buat viewing, aku takut nak kena queue number dalam 70-80 viewer tau datang. Okay, tau. kalau kau nak just to take note lah. Kalau aku nak jual rumah, bermakna kau biasa pergi ke kedai LV, diorang ada letak macam colour merah punya tu, orang line up gitu kan. Dia macam gitu. Oh, dah letak pole lah. Kena pole deal. Daripada bawah blok Dari bawah blok lah start. Value lah. Ni semua value Kau nak kena tahu value rumah kau berapa. Sebab tu kadang-kadang sales of balance-nya buyers, kau nak kena tahu pasal ni benda. Pasal orang nanti akan macam nak view rumah Ali. Sorry nak tanya Zal mana yang tempat Ali so ketawa-ketawa seorang-seorang. Dia nak tahu spot lah. Ya. Mana yang macam Ali baru bangun, habis dia isap rokok minum kopi kat Nak tahu. Nak tahu. Jadi orang akan minat nak beli lah. Itu nak kena buat home tour Cap. Home tour There's a number of list yang aku dah stated dalam Ada lagi satu. Mana yang Ali letak basikal yang dia tak pakai tu? Kau baca ada isu je dia. Basikal dia sampai tak tahu apa jadi. Tak buang dah. Sampai buang sampai jadi vandalism tak tempat tu. Yalah. Basikal anak kau pun dah tak ada lagi Dil. Ada basikal. Ada. Oh tapi memang aku dengar Sengkang pun tengah fetch a good price sekarang. Sengkang. Betul tak? Betul. Sengkang. Sengkang, Hougang pun now more to Sengkang lah. Ya, pasal macam election sekarang tengah nak datang kan. Tengah soon kan. Ya, coming soon ni. So bila aku that time aku check letterbox. So diorang kasih apa master plan of Fernvale ni semua macam-macam. Okay. So diorang tengah buat Sengkang PAP PAP. PAP Aku punya area, PAP lah. Dia PAP, aku punya is Workers Party. So diorang tengah buat macam incoming sports hall, ada bus depot. Okay. So all that ada dah macam-macam lah dekat area rumah aku. So that's why aku rasa harga dia makin Tak ada tinggi. ke Sengkang ada depo sekarang sama sports hall kat sana? Oh tak, dekat Fernvale I mean. Oh, Yang ada sempat Compassville dekat dengan Sengkang MRT. Okay. Jadi kalau korang orang Sengkang rasa macam value tengah baik nak jual macam Aidil. Aidil pun nak jual lah actually. Dia tak bilang. Cuma dia macam sial lah, nak jual mahal lah gitu. Aku takkan jual biarlah. Okay. Oh artis ya. Artis. Itu rumah lah tempat gua terkencit, gua tahu apa yang gua jadi kat situ juga. Ali ngacap pernah datang rekod duduk bersila. Betul. Itu lagi mahal sah. Mahal lah. Mahal lah. Aku rasa 90 lah. 95 lah. 95 ya. 95 lah. 95 50 cents lah. Bayar duit air apa. Jadi hubungilah guys Wan dengan Zal, InsyaAllah diorang akan bantu korang menjual dan membeli rumah. So korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @OneandZal. Atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari One and Zal, WhatsApp atau DM mereka sekarang juga.